Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan UHID dan kami akan membincangkan mengenai ergonomik di fasiliti kesihatan. Jadi, apa itu ergonomik? Ergonomik ialah kajian tentang bagaimana persekitaran kerja disesuaikan dengan manusia bagi meningkatkan keselesaan, keselamatan dan produktiviti. Dalam fasiliti kesihatan, staf sering melakukan kerja fizikal seperti mengangkat pesakit, berdiri lama dan melakukan pergerakan berulang seperti menaik dan menulis. Jika tidak dikawal, ia boleh menyebabkan sakit belakang, slip disc, kecederaan otot dan sendi, MSD, keletihan melampau dan sindrom carpal tunnel. Jika masalah ini tidak dicegah, prestasi kerja akan menurun, risiko kecederaan meningkat dan staf berisiko mendapat penyakit berkaitan pekerjaan. Dalam fasiliti kesihatan, staf sering melakukan kerja fizikal seperti mengangkat pesakit, berdiri lama dan melakukan pergerakan berulang seperti menaik dan menulis. Jika tidak dikawal, ia boleh menyebabkan sakit belakang, mengurangkan kecederaan otot dan sendi, MSD, keletihan melampau dan sindrom carpal tunnel. Staf kesihatan, jika masalah ini tidak melalui pendekatan yang lebih sistematik dan berfokus, risiko kecederaan berharap dapat meningkatkan tahap kesedaran, keselamatan serta kesejahteraan pekerja semasa menjalankan tugas harian mereka. Selain itu, inisiatif ini juga selaras kehendak Occupational Safety and Health Act 1994 iaitu Akta OSH yang menekankan kepentingan persekitaran yang selamat dan sihat. Untuk projek ini, kami telah memilih Klinik Kesihatan Kota Damansara sebagai tapak kajian ergonomik kami. Klinik ini terletak di kawasan Kota Damansara dalam daerah Petaling yang mempunyai kepadatan penduduk yang sangat tinggi dan menyebabkan kehadiran jumlah pesakit ke klinik ini yang sangat ramai setiap hari. Kajian ini merangkumi pelbagai penjawatan di dalam fasiliti kesihatan ini. Kami mengkaji faktor ergonomik seperti postur kerja, pergerakan berulang, pengendalian pesakit susun atur ruang kerja. Pemerhatian dijalankan semasa waktu operasi klinik, terutamanya waktu puncak di mana beban kerja meningkat. Klinik ini dipilih kerana beban kerja yang tinggi, aliran pesakit yang konsisten, persekitaran kerja yang etis, ini menjadikannya lokasi yang sesuai untuk kajian ergonomik kami. Kajian dijalankan melalui pemerhatian, temu bual, analisis kerja hari. Antara isu ergonomik yang dikenal pasti ialah postur kerja yang tidak betul. Staf sering membungkuk semasa bekerja, berdiri terlalu lama, terutamanya bagi staf kaunter dan juga jururawat. Pengendalian pesakit tanpa teknik betul boleh menyebabkan kecederaan belakang. Ruang kerja terhad menyebabkan pergerakan tidak efisien. Saya nak tanya, apa risiko ergonomik utama yang dalam fasiliti kesihatan? Ergonomik utama dalam fasiliti kesihatan. Kalau bagi kita orang macam kita selalu ambil darah dalam posisi yang membungkuk lah sebenarnya. Lepas tu, apa kesan jangka panjang jika ekonomi diabaikan? Kalau diabaikan, sekarang pun kami selalu rasa sakit belakang. So dalam jangka masa yang panjang boleh beri kesalahan pada tulang belakang kami. Apa langkah pencegahan yang doktor lakukan? Kalau sebenarnya kami cuba untuk duduk kat kursi, tapi kadang-kadang kaki pesakit pun terlalu rendah, ada yang rosak so kami still nak kena bongkok ataupun sampai melutut. Bagaimana teknologi boleh membantu mengurangkan risiko ini? Kalau situ dari segi sekatil tu lah, maybe perlukan yang lebih advance, yang bagus lah. Yang boleh itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Saya nak bertanya
tentang ekonomi. Apa yang cik tahu pasal ekonomi? Apa yang saya faham pasal ekonomi tu macam cara mengangkat, cara angkat pesakit dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Ya, betul. Umpama macam dari katil nak ke kursi roda. Apa masalah ekonomi yang cik hadapi? Sakit belakang, kaki atau lutut kalau salah cara mengangkat. Pernah cik mengalami sakit disebabkan pekerjaan cik? Pernah. Saya mengalami sakit pinggang lah sebab cara saya mengangkat pasien tu salah. Dia ada cara dia untuk mengangkat seseorang pasien ke kursi roda pun kita ada cara dia untuk mengangkat. Macam mana cara cik mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi? Okey, kita akan pergi jumpa doktor yang berkenaan untuk mengadu yang kita sakit tulang belakang, ataupun kita akan memanggil rakan-rakan kita untuk membantu mengangkat pesakit tersebut. Terima kasih cik kerana sedia meluangkan masa. Saya Wan Muhammad Usman Asbi bin Rahman. Saya sebagai penolong perubatan U5 di Klinik Kesihatan Kota Damansara lah. Saya berkhidmat di sini selama 2 tahun dan baru 2 tahun di sini. Assalamualaikum cik. Boleh perkenalkan diri cik? Saya Wan Muhammad Usman Asbi bin Rahman. Saya sebagai penolong perubatan lah di Klinik Kesihatan Kota Damansara. Boleh saya nak tanya apa itu ekonomi? Ekonomi ini kesesuaian diri terhadap persekitaran lah. Contohnya keadaan kita bekerja, bagaimana bila kita berdiri terlalu lama, begitulah. Apa masalah ekonomi yang cik hadapi semasa bertugas? Kebiasaannya saya selalu sakit belakang lah. Sakit belakang dan sakit kaki bila berdiri lama. Itu merupakan masalah kesihatan saya lah. Pernahkah cik mengalami sakit disebabkan pekerjaan? Ya, pernah. Saya berdiri terlalu lama, sakit kaki lah. Dan sakit pinggang juga bila terlalu lama. Apa cara cik mengatasi masalah ekonomi? Kalau sakit pinggang biasanya kita body posture lah. Kena duduk dalam keadaan betul, kena straight. Kalau sakit kaki tu biasanya saya angkat kaki sebelah ke, bagi kurangkan regangan, macam itulah. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Sebenarnya ekonomi sangat penting dalam memastikan kesejahteraan staf kesihatan. Jika tidak diberi perhatian, risiko kecederaan meningkat, produktiviti menurun, kualiti perkhidmatan terjejas. Oleh itu, kami mencadangkan pembangunan aplikasi ErgoCare untuk menilai tahap ergonomi, memberi cadangan penambahbaikan dan juga meningkatkan kesedaran staf. Kami juga ingin berjemput anda datang ke Koruhe 7.0 di Auditorium IIKKM Sungai Buloh. Jumpa anda di sana.